kecing, kena air kecing di seluar dalam je. Tapi tak nak basuh, dah ingat kat mana kena. Gini lain kali mu bawa magic. Kat mana kena tanja dengan maka. Faham tak? Dah payah lah tak tahu kat mana kena. Faham? Ni mungkin untuk solat di pejabat. Kalau di rumah tak ada masalah. Dengar molek-molek, untuk orang yang tidak balik ke rumah nak semayang, seluar dalam kena air kecing. Seluar dalam ni biasa kena air kecing sebelah depan atau sebelah belakang? Cik jawab. Depan. Baik. Ni seluar dalam. Contohlah, dah mu tanya aku jawab. Biasa kena bahagian ni saja tau. Takkan kena tepi ni lah. Lah tak. Depan ni lah kena. Okey. Bila mu nak semayang di pejabat, boleh tak buka seluar dalam? Boleh tak? Buka seluar dalam, pakai balik seluar. Betul tak? Tak ada masalah. Tak boleh nak buka ustaz, kita nak buka jadi lambat pula nak buka depan orang, maklumlah. Kalau molek tak apa tak, berlubang-lubang. Ada peta Romania belakang ni. Faham tak? Kalau begitu basuhlah di dalam tandas sebelum ambil wudu. Masuk dalam tandas, buka seluar panjang, buka seluar dalam, buka paip. Jangan basuh serema, payah nak kering. Ambil bahagian hak depan saja, ceng depan ni. Faham tak? Jatuhkan air luruk gini. Sampai kita rasa air tadi sudah membawa najis itu ke bawah. Lepas tu air yang terakhir dipanggil bilasan. Lepas tu perah. Faham lagi? Ukurnya sah pakai. Masuk semula. Jangan pakai seluar panjang dulu. Seluar dalam dulu. Baru seluar panjang. Kena ajar belaka. Tahu tak? Kan senang. Bukan wajib basuh sehelai. Kita tak tahu ni seluar dalam kena sini ke sini ke sini ke sini. Jawabnya basuh bahagian depan ni. Cucur dia air. Tak ada masalah. Faham? Boleh. Kalau nak cepat tak boleh nak buka, tak boleh nak buka seluar dalam. Ada tandas tapi dia pintu dia tak boleh nak kunci. Tak tu saya buka seluar dalam, kau orang masuk pula. Jawabnya tak payah buka seluar dalam. Awak hanya buka seluar zip panjang awak. Buka zip, buka butang. Nampak tak underwear? Bila nampak underwear, tarik buat keluar. Pergi kat paip. Tarik underwear. Underwear tu spring ke plywood? Faham tak? Boleh tarik tak? Tarik panjang bawah gitu. Buka air. Cucu. Bersih tak? Bila bersih nak pakai balik, tarik lepas. Pung. Biar masuk gitu. Faham tak? Padang ke muka. Faham? Senang sangat je. Tu cara dia.